The fireflies dance, silver moon sparkling. So kiss. Show me love, don't need no money, don't need nobody. Ni 30 fps. Apa punya idea ni? Orang cuti rehat, duk ajak main buat benda buka-buka ni. Baring ML kono. Barang ML kono, aduh. Problem. So hari ni kita akan camping. Camping kat mana? Sekarang kita berada di Betul ni. situ. Okay. Kita nak pergi Ke sini. ke situ. So Monkey Beach. Tengok. So kita akan ke Monkey Beach. Let's go. Okay, hari ni kita nak tengok kita nak mana. Kita akan ke sana lagi 4 degree. 4 degree. With the speed in 2 knots. Alright. Maybe in 1 hour we will arrive. Oh no. Oh no. 3 degree I think. 3 degree. Yes. Alright. Cut. So Okay, sama. for next vlog. So hari ni kita akan melancarkan satu aktiviti di mana jungle trekking plus sedikit hiking lah. Hiking 5%, 10% macam tu. More tu jungle trekking untuk kita bercamping dari Taman Negara Pulau Pinang ke Monkey Beach. BEACH Monkey Beach. Perjalanan mungkin ambil masa 2 hingga 3 jam lah dengan load kita 10 kilo ada no. 10 kilo something lah. Saya mungkin hampir 15 kilo. So here we go. Sekarang baru suku jalan. Alhamdulillah. Suku jalan. Kita more fokus to camping. Sebab camping kita menarik. Kali ni kita akan catch and cook. Kita akan memancing bersama si Nopal. Memancing dan memasak. Equipment memancing kita bawa serba sedikit je. Tak bawa full setup. Kita hanya bawa bekalan makanan, kita punya ration. Ration kita hanya untuk esok breakfast sebelum kita balik. So untuk dari tengah hari nanti sampai dekat campsite, dia actually bukan campsite tau, dia macam satu pantai yang open, yang tak ada facility, even though internet memang tak ada langsung, power supply, everything. So let's go up. Stop berehat. Tak boleh take a long time for the rest because jalan masih panjang. Betul? Berat. Kita payung sikit lah. Turun bawah sikit. Oh. So alhamdulillah dah halfway. Ada nelayan
Something like Tanjung lah. Sebab tempat ni tinggi lah. Dah ada pantai. Let's go. Monkey Beach lagi 2 km. So let's go. Kita stop sat. Top up kita punya energy. Letih ni. Actually this one untuk kita nak elakkan kekejangan. At the same time mandai aku At the same time kita bekalkan tenaga. Pasal nak pakai banyak 2 kilo je mak kon. Betul ada sembok dia tak tengok. Tapi kita tak pi yang Monkey Beach yang betulnya. Ini hidden gemnya. Maksudnya Depan ya. tak disukat dalam depan ke. Monkey Beach pertama belakang sana. Belakang tu. 2 kilo sikit je lah. Aduh berkencah. Kita jalan berapa kilo? Betul hang sawah. 4 3 lebih lah. 3 kilo lebih lah. Kayak nak minum mana? Picit boleh, picit. Picit boleh. Macam mana? Hiker from China. Tahu slipper dia. Melayu. Melayu ke China? Cakap. Betul-betul letih tak melawak memang. China. Dia Okay. letih dah sebab bawah. Kita outfit check dulu. Dah sebab letih. Apa? Saya letih. Bag aku dah 35 kilo lah. Outfit check. Mengai kena bawa ah. Mengai. Tak bawa mengai rugi lah. Ajak jalan mana pun. Jalan pekan ke, jalan mana ke. Mengai kena bawa. Spare ikut geram. Okay, kat sini kita ada rumah api muka head lighthouse. Wah, dia tak bawa face head lah. So kat sini ada viewpoint. Agak usang lah. Viewpoint ni actually floating. Sebab kita kata floating. Tu floating. Tu semek USM punya. So basically look like this lah. Jom kita turun tangga ni. Sikit tak jauh lah. Jalan pantai hon. Dah lagi masuk hutan balik. Lepas semek. Okay. So, kita akan merentasi pantai. Tapi hanya jalan along the beach. Aku kelab hutan. Macam mana? Okey. Kita nampak satu footprint. Footprint. Malah ke arah sana. Oh, damn. Tempat ni quite dangerous for beginner. But don't worry. Professional trainer. So everything gonna be well as soon as possible. Asap. So for now I think dah jumpa tempat nak menginap dah. Sini bukan tempat kita nak stay actually. Cuma berhenti berehat sat. So saya rasa dekat sini je kot perkongsian perjalanan trekking dan hiking. Nanti dah sampai tempat kita menginap, kita akan sambung lah. Layan lah. Tak bag tu. Ish. Itu bag tu. Lain.
Weh, memerang. Memerang. Look at that. We have memerang bahasa Inggeris apa? Memerang bahasa Inggeris apa? We have ostrich right there. Okay, all good. Where he come from? Look at this ah. Kursi healing siapa tinggal ni? Okay, look at this ah. We have pokok tapak kuda. Pokok tapak kuda ni kalau ada dekat pantai, means that pantai tu sihat lah. Most likely lah. Monkey Beach Lighthouse, Sungai Tok Kun, Monkey Beach right here. Let's go. Taman Negara Pulau Pinang. So, let's go. Kita dah sampai ke track hiking yang sebenar. Tadi tu hanya jungle trekking kawan. Ini baru salam hiking. Let's go. Buat masa sekarang track dah. Track macam kita berjalan tepi pantai, menyusuri pantai in the jungle way lah. So if in future you guys planning nak hiking dan camping di Monkey Beach, perlu menghadap ni semua. Tentangan berat ditemani some of you, a piece of view. Mau tak mau kita nak buat. Sebab bau hutan ni dia tak dapat kat pekan mak. Dia memang penat ah. Benar. Berapa? Per 10. Boleh bagi 7 lah. 7 per 10 kepenatan lah. 8 lah. Okay lah. Good lah. 8 is good lah. So right now we will go halfway. You can hear the boat just pass by. Here. Pass by there at the beach. Or see something like that. We just stop for rest. Get a good well rest. Say hi to the camera, man. Hi. Say. Hi. You good? Not really. Not really. Oh damn. It's just a bad word, you know. You should be good. Oh damn. I'm not really good. Whoa. You sit on What? and laluan semut. It's okay. Just stand up, man. You wanna be a Ant-Man? Oh, then you just need to stand up. There's also have laluan semut there. So instead of they use this way, We love jungle. Say we love jungle. Say 1, 2, 3. okay. Okay, thank you. Yeah. So finally, we just arrived. The beach, but not the side actually. It take time 3 hours lah. You can hear the wave. Let's go. Tengok. Ada foreigner lah kat sana. This one, ni lah campsite dia. Campsite yang kena bayar. Oh, we got, what is this? Beer, some beer for drinking party last night. We got some foreigner, 2 people. Yeah, the beach. Yes, 3 hours. Oh, very tired, man. Hah? Jalan. We use binocular. Oh, damn, I suffering for this trip, man. Yeah, right there. I got an vision. My sight never fake me. So kita ada juga beberapa campsite kat sini actually. Boleh reach here by boat. See the boat for tourism or traveler.
We go there. Actually, I think yeah. There is it. Nice place. Aloha Bar. Mermaid Beach Cafe. Oh, we got ATV right there. You see that? ATV? Oh, be careful of monkey. It's really monkey beach because we got a lot of monkey in here. Got down. We got wrong attire for this shit. Nice place. Nice vibe. Hello. Finally along the beach. Down. Kalau sini okay lah, right here is okay lah, very good lah. So we just arrived. Just found the camp, the site untuk kita bermalam. Okay. Kita set up dulu. Nah, tempat yang cantik ya. So 2 hour journey. Ya. 2 hour of jungle trekking. 3 hour jungle trekking. Yeah, 3 hour. Okay. Okay. Kemah dah siap pasang. So basically this is our home. Pandai Azim set up kemah. Tengok kalau kelak kemah tu. Sop, sap. Kalau mengai ni kita duduk depan ni ya. Mengai duduk dalam kemah. Kemah. Mengai duduk dalam kemah ni. Okey, sekarang apa kita nak buat? Kita set up untuk malam ni, tapak bakar-bakar. Hemok kita, hemok. Mau nak bola? Hemok bolam pokok tu lah. Kalau sini batang besar kan, tali dia kecil lah. Tali pendek. Sebab sana pun ada hemok tu dalam tu. Tu, pokok buka. So, okay, let's go. Kita unboxing kita punya barang. Kita makan-makan dulu. Makan kita dah lapar. Aku tak itu tak berpasiak sangat. Sagi nak unboxing. Unboxing lagi mahal. Ini siang. Datang betul lah. Ni tengok kita makan apa ni. Makan beli apa kita ni. Makan atas ni weh. Serius. Kita makan dulu. Sekejap lagi kita sambung set up lain jam buat sini. Okay. Thank you. Next activity kita kemas barang. Kita set up hemok sikit lagi. Tarik kayu api untuk barang. Lepas tu petang sikit. Fish on. Okay, cun. Boleh? Boleh? Okay. Nampak batu tu anak tu. Oh, batu tu. Renang pelan-pelan lah habis sana. Kapu banyak sana tu. Kapu. Sobak pun banyak. Okay. Kita dah jumpa tempat kita nak gantung hemok kita. Kita mungkin gantung 3 meter dari sini ke sana. So kita kena pacak tinggi sikit lah sebab agak jauh. So kita akan pakai ikatan yang mudah. Ikatan yang mudah tapi kuat. Okay, first thing first. Dah grip lah sini. Okay, kita buat dia kurang tinggi 2 meter. 1.8 meter lah. Tak terlalu tinggi lah. Halusnya. Kebat ni. Tak sampai. Kalau tu bagi panjang tak boleh. Tu paling panjang tu. Ya. Kita dah set up kemah. Kita dah set up hemok kita.
Ya. Oh. Oh, cemerlang. Then kita tinggal nak buat kita punya campfire. Mungkin kat sini kita akan buat bakar-bakar untuk malam ni. So what we need to do right now is kita kena cari kayu api lah sebelum malam. So belakang ni ada hutan sikit. Kita akan cari kayu api dari sini lah. So dalam pukul 5 nanti kita akan start hidup api. Kita tak nak terlalu lewat lah. Sebab by crook or by cook, By hook or by crook? by hook or by Crook. crook, by hook, by a crook, By hook or by crook? by crook or by hook, kita kena buat sebelum pukul 5. Tengok kawan kita. Steady lah. Steady. Cakap Okay, good one. Kalau sarang semut pun masuk dah kayu ni. Bagus ya. Berongga. Kosong. Dalam kosong buat. Kak, tembak aja. Ni kuat ni. Kuat lah. Ni perak-perak ni. 80 RM. Oh, dah. Kuat bohong ah 80 ringgit tu. Tak kuat refund balik lah. Oh, sedap boleh nak ni. Nak bawa ni kan. Tak kali tak. Asal tak. Kena buat tempat teduh lah. Bawa tu basah kau. You ni. Ni nak buat duduk boleh ni. Ni kan. Babi. Jangan elok ah. Potong ni. Nak tarik kelak lu. Ni yang bacok ni. Apa? Oh, babi. Oh, tak leh. Tak boleh banyak. Yang leh yang lembut. Ni kan dia. Buruk David plastik ni. Plastik kau. Ha? Plastik lampu. Serius kan? Kalau tak alam tu. Mana? Tu ah. Saya ni dah buang, mampu coklat hang. Dia tiba buka ah tu. Dia buang apa tinggal dah tu ah. Dia tinggal ke panjat tu. Bocak ni. Apa rambut? Tu kerau ni. Bala kita punya snack. Dalam tu ada lampu dengan kita punya phone holder. Nasib baik jatuh lah. Boleh hidup lah. Sengit oi. Sekali kita try repair. Mana coklat yang jatuh? Tu dah buka lah. Kejap bunyi ni. So basically semua dah siap lah. Kita buat tali untuk kita gantung lampu lighting malam ni. Kita nak buat bakar-bakar. Kita punya campfire. Kayu api nak cari lagi ya. Kayu api lagi sikit lah sebab kita nak stay semalaman. Sebab apa kita pakai yang besar? Sebab yang besar lagi tahan lama. Kita nak stay satu malam kan. So kat sini kena late sikit lah. Kerau banyak. Sini kerau banyak. Khalid syup. Loop barang. So kita tengok kawan kita fishing. Hei, boleh bah ni. Boleh banyak bah ni. Nampak je tak ada. Tak apa. Pelan-pelan kayu. Pelan-pelan naik. So kita fishing tak. Kita pun lagi kita nak set up mancing. Layan lu angin. Kita rehat dulu.
Jangan aku tadi. Kau baju nak. Dia kawan kita memancing Johor ni. Johor. Ya, kita memancing. Kita pakai jig. Kita main jig. Oh, first cast of the day. Come on. Shoo. Hai, mandi seronok ai. Lagi tang sikit kita mandi kau ah. Jom kita tengok dah ni. Kita tengok dah pakai ni. Nampak? Hilang. Hilang dah selam. Okey. Fokus. Kita jig. Jumpa. Sudah. Bunyi berah. Bunyi berah kau? Sabun. Jackpot lah mengai dapat sabun. Hantuk balik, lagi kena balik. Lah, ish. Oh. Piwit, woohoo. Come on. Ish, come on. Ikan apa? Tu. Tengok aku. First day of the fishing, our fish of the day. Come on. Sementara Hazim memancing, tengok ada hasil satu ni untuk abang kita malam ni. So tadi semasa tu, semasa Hazim memancing tadi, kita ada perasan satu benda. Ada ayam main kat area sini, dekat kita punya campsite ni, masa Hazim mancing tadi. So apa yang kita nak buat adalah sekarang ni kita akan buat perangkap ayam hutan. Dekat sini tengok tadi 4 ekor tu. 4 ekor main sini tu. Kenapa? Ayam tu. Ayam. So kita akan tangkap ayam tu . Kita tak tahu ayam tu ayam hutan, ayam sabung, ayam katik, ayam serama, cik adik cantik siapa nama? Oh tu. Weh, kau tangkap bang. Tu. Jebon makan coklat Milo kita tak puas lagi ya. Ya katuk ini. Kita nak bukan lah ni. Babi ni kau. Kita set up kokok memang. Kita perlukan tali dengan kayu. Tali dengan kayu lah. Kau ni kalau aku bakar malam ni kita boleh jadi komando lah tau. Dapat sekok jadi komando kita. Komprom. Mekanisme dia macam ni. Ayam tu kita akan bubuh penyamaran atas ni. Dahan dah rantai-rantai kecil. Kita letak umpan. Ayam tu mai. Bila ayam tu mai, dia pijak antin tu dia akan kaki dia akan sangkut. Untuk umpan kita pakai ni biskut Milo. Ayam hutan suka biskut Milo. Kita remuk bubuh ni. Okey. Kita bubuh penyamaran sikit. Hang kacau lah perangkap aku. Awak suka kacau perangkap aku ke? Okay, so perangkap kita dah siap. Kita akan set up sini. Kita biar nanti dah dapat, kita main ambil ayam dah. Untuk malam ni kita makan. Malam ni kita akan makan. Stay tune. Turu. Oh. Ikan po ni ya guys. Bawa satu family je. Kalau tahu ikan po boleh komen lah ni. Ikan imut, ikan lele. Boleh. Okay, boleh. Okay.
Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Sekarang Muhammad Azim sedang nak hidupkan api ya. Pandai dah. Dia bab api ni dia pandai. Dia cakap. Pok. Pelekat api ni ambil masa sikit lah untuk nak hidupkan dia. So payung sikit lah view pada ketika mana petang senja macam tu lah. Kera banyak kat sini. Tu lah saya abang. Benda lain semua clear. Kera jangan buat main. Berlambak sungguh sini. So sistem kita hari ni bakar-bakar sini. So baju apa yang basah-basah tadi kita mandi minta mancing. Kita jemuk sini. So haba dia sebar sedikit dia mengeringkan baju lah. Kita malam ni kita bakar ikan yang kon dapat tadi tu. InsyaAllah. Bakar ikan yang kon dapat tadi tu. Muhammad Hazim dapat. Dan tadi ayam. Ayam tadi. Kita baru teringat. Perangkat ayam tadi kita dapat dah. Kita hantar dekat sana ada dapur. Ada campsite kat sana. Kita hantar brother tu suruh dia proses lah. Suruh dia siang. Kita cuma sembelih lah. Kita takut bagi orang lain sembelih. Takut tu kan. Tak betul ke tak cara dia. Kita sembelih cabut bulu. Lepas tu suruh dia basuh-basuh dan apa dan potong lah. Tengok bulu-bulu tadi kita proses. Bulu-bulu ayam tadi. Perangkap kita mengena lah. Umpan biskut Milo. Ayam Gen Z. Yahoo. So api kita pun dah lekat. Kita tunggu dia padam jadi bakar. Tu kita boleh proceed dengan cooking. Layan Hazim memancing. Tu tengok. Cekak tak cekak dia ni mancing ni. Dia pandai aku mancing. Kita duduk jauh sikit. Jauh sikit. Caster ni dah bahaya sikit ni. Tu. Ish. Pandai sungguh. Belah tu betulnya ni tau. Ni kelambu seperti awak. Kelambu? Sangkut kelambu. Aduh. Sangkut. Hop. Rebalah atas ayak tu. Top water. Kita puasa api tu. Kalau kata Khalid tak jaga api, tak makan dah malam ni. So ni suasana petang lah. Suasana petang kat sini. Buah yang kau ni. Tuan kata panggil kau. Patah tengah ni. Batang tu kali yang patah tengah patah. Api dah ada. Tak ni lah. Dah sambung mancing. Orang kita kuat mancing Kaki memancing. So malam ni kita dah well prepare. Hazim dia pergi mandi sat. So kita enjoy view belakang ni. Kita ada sunset. So kita punya ayam pun untuk dinner hampir siap. Untuk dinner kita. Ayam bahagian paha potong part, paha pistol. So stay tune, kita prepare sikit malam ni untuk before betul-betul gelap. Kita dah kutip bekalan kayu api untuk sepanjang malam sampai esok pagi lah. Alhamdulillah cuaca cantik setakat lah. Memandangkan Penang 2-3 hari sebelum kami mai.
Asyik hujan petang dan malam. Tapi hari ni alhamdulillah cuaca cantik. Syukur ya Allah. Pegang. Mana pegang mah? Ni. Mentah oi. Bawah tak masuk. Oh. Ish, pandai Muhammad Azim dia masak oi. Masak pork itu oi. Boleh ni. Boleh lah. Tu juicy tu. Turun tu. Jahat ah nak. Jahat tu yang merekam tu. Boleh lah. Boleh kan. Ambil. Mana? Mana apa? Presentation mau kena nak. Presentation kena ada. Cek tu. Cun dah ni. Cun. Tu cun dah. Tu. Rule 28. Rule 28. Jangan bawa mie instant dalam hutan. Kam. Tunjuk kamera. Tu. Ish, pandai Azim masak. Tu. Hui, syeh. Wow. Selera ayam ni. KT. Oh, bro. How Tu. juicy this. Look at that, bro. So much sauce. Dia pancah yak apa tunjuk sikit. Oi, tak sponsor tak boleh kan. Esok nak makan breakfast lah. Telur ancok ni. Ish, pandai Muhammad Azim ni pancah yak ni. Betul kena bergula tu. So malam tamak. So malam ni kita santai. Apa menatang ni nama dia tadi hang Pak? Kat Kuan borang. Tu aktiviti kita malam ni. Apa aktiviti kita Pak Kon? Nyamuk hunting. Nyamuk hunting. Dia cukup minat nampak nyamuk. Oh, mana ada ni? Tu. Lebah. Nyamuk telur weh situ. Tu nyamuk telur weh. Ni langau kan nyamuk. Oh. Jangan. Ketuk ke pinggan apa tu? Pening ke weh? Pening. Lekarok tu. Dia kata balah ikan orang. Cisik ya. Encik crab. Saya nak duit saya. Encik crab. Oh, api kon pelekat kali kedua. Kita masuk ayam bagi atas. Tadi peha. Oh, tu solid dekat elok. Dia tak jatuh. Mak Azim buat aja. Tu silang X. Nak ni tak X tapi jadi lah. So ayam ni actually kita nak simpan untuk esok breakfast. Azim kata dia nak breakfast makan ayam ni kan. Tapi apa nama, kita ada dua kemungkinan. Satunya takut ayam busuk sebab kita tak ada ais. Kita tak ada ais kita untuk maintain dia punya suhu. Then the second thing is kayu esok pagi boleh cari sempat, tapi kita nak liga masuk sebab kita nak keluar sebelum pukul 10 lah kalau boleh. And then one more thing is kita tengok ada guruh-guruh zuzak belah sana. So, kita takut hujan kayu api basah. Esok jadi panjang cerita, tak boleh masuk ayam. Rugi lah. So I said to Hazim, why not kita tak bakar macam ni, barbecue the chicken tonight lah. So esok pagi kita just goreng telur dan apa, what we call, goreng telur Sausage. dan makan sosis lah. Lagipun tadi
ada sekumpulan camper dekat campsite sana. Nampak kot tu. Dekat campsite ujung sana yang lampu kuning tu. Depa bagi kita Maggi. Depa bagi kita Maggi apa bungkus? Kau bagi dalam 5 bungkus. Sebab makan kedua lah. depa nak balik malam ni kau. Mungkin depa dah camping 2-3 hari lah. So depa nak balik, depa bagi kita Maggi, alhamdulillah. So esok pagi mungkin kita akan masak Maggi lah. Bersama telur. Okey, tunggu ayam masak sah. Dan kita pelahap lagi sekali. Biji mata sebenarnya kan. Tak ada darah pun. Yo tahu. Dia ada kornea. Kocok sikit lah. Elok. Kornea tu yang orang nak makan. Tu amat kan. Panas kau. Ya, itu. Yang tak mau try ni. Banyak. Dah boh aku punya. Esok nak pakai turun ni. Nombor 2 kan? Oh. Lendak-lendak tangan pakai banyak benda ni. Tahu tu. Aku kenal aku tu biasa yak lok ni. Sikit dia. Nak tuang ni pun nyamuk tu. Pecah. Jadi Sama. awak buka kelambu tak kena ni. Tak nak kena dia babi ni nak. Bertengkak ni kau. Dia kena orang ni. Senduk dah lah. Tak berkuah lu nak. Dok senduk dah. Kita terpaksa masak Maggi, masak supper kita. Sebab cuaca pun tiba-tiba macam nak hujan lah. Malaysia kan, kita tak boleh nak predict weather dengan baik. Even forecast pun gagal lah. Gaya tu style dah nak. Tak ada rezeki tak ada ah. Kalau kata ada rezeki, kayu api ni tak hujan, kayu api ni tahan sampai esok lah. So esok kita boleh buat sosis bakar. Itadakimasu. 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 Annyeonghaseyo. Puja Mashita. Arasu. Puja Matimas. Hujan. Apa nama saja ni? Tak tahu nak abang. Murtabak Maggi dan ayam. Pada 12.45. Ayam dan Maggi. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Yo. Yo. Nyamuk. Mana kau semalam hujan kan? Semalam hujan. Tengok. Duit tak tahu out of nowhere dekat keliling kita punya kemah. Kita takkan ambil duit ni. Kita tak tahu sumber dah. Kita takkan tahu. Kalau 50 kau ambil. Tak tu
Kalau 50 aku ambil RM15. Ada unsur-unsur kurafat tau. Syirik Aku tak mau ambil lah. Mana penjerangan Mantap lah. Hazim nak buat breakfast untuk kita. Wah. Dia pandai. Sia yang lancau. Oh. Sia yang lancau. Salah kita punya monkey. Lah. Kita punya monkey datang nak wish good morning. Ya, good morning. Mari. Sorry lah. Kena garang sikit. Kena garang. Tak garang dia makan kita. Boleh pakai yak kau. Yak gunyok ni. Boleh. Okey. Angin tu yang angin. Ingin. Stand tak keleo. So kita punya fire camp dah padam dah. Api dah habis. Api dah luncur sampai ke 3. Sepak ni noi. Bawah ni. Kan. Oh. Okay, Azim dia pandai dah masak. So kita serah tugas sama masak kat dah. Azim nak buat teo kat kita. Teo. Menu kita pagi ni teo. Ada tu lah tu. Ada tu lah. Ni bukan gula ni silika gel. Nak. Kamu percaya tu. Adik kau nampak oh. Tengok. Ngam. Jadi tak betul. Tu Sarah tu. Tu Sarah tu. Tu yang Sarah tu. Kita tengok sak, kita tengok sak. Nak buat time slap Sarah. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side. Oh, chef kita dah masak pot tahu ni. Ciao. Sosis. Ada sosis sikit. Buat telur goreng. Nampak mata ke kacau ni, scramble ni. Sambal mana minyak-minyak ni. Ini tak banyak ni minyak tu, banjir. Kau kata mana ada minyak banyak. Oh, telur 4 biji boleh buat scramble lah. Ratio lah. Ni pandai dah. British lah Nepal punya breakfast ni. Tak boleh nak kata lah. Tapi mekat lah telur ni tengok yang kita. Ya, ke tengah tak nak minyak. Dia pandai dah masak Azim. Oh bro, sambil masak duk perhati kera lah. Baru ni yang balang kita punya orang. Oh. Agak melekit. Tempat kita bercamping dekat ujung sana. Kalau boleh nampak lah ujung sana. Kita dah menampak nak keluar dari kawasan ni. Dari kawasan campsite ni banyak. Kita tumpang mandi dekat Mermaid Beach Cafe. Ada kafe kat sini, ada kafe. Kafe yang mana nak main boleh So, boleh main kafe ni, boleh try. Padu Boleh weh. try padu. Okay. Sekarang kita dekat Teluk Duyung, area kawasan sini. So kita akan berjalan balik ke sini. Okay. So maybe take time 2 jam setengah macam tu. Sebab semalam dengan load, dengan ration kita, dengan dan sebagainya, agak berat, so banyak kali berhenti. So hari ni tak ada what you call Yang banyak load yang banyak, load yang ringan. So insya-Allah kita akan sampai lagi cepat lah. Mungkin perjalanan untuk balik ni kurang record lah kita, sebab kita rushing sikit. So mungkin dekat entrance nanti kita buat
closing. Let's go. Finally dari Pasir Pandak. Panas ha. Kita dah nak habis ekspedisi kita. Fun. Berapa rate? Per 10? 8? 7 setengah lah. Sebab dia penat. Penat lah. Bagi 8 kat sebab monyet lah kat campsite. Yang lain semua perfect lah. Adventurous. Siapa yang ada obesity ingin try lah. Adventurous. Penat tu normal lah. Esok hilang lah. Monyet spoil lah. Dia curi biskut lah, Milo. Dia curi biskut Milo. Lampu Dia rosak. kena alert. Yo, monyet ni apa? Dia bergerak silent killer. So, Apa tak kenal tak apa. yang nak try kat sini, nak try hiking kat sini, ada banyak tempat, ada banyak pilihan. Kau ampah apa tu kan. Campsite banyak. Dan cara nak reach kat sana pun banyak. Ada boat ataupun hiking macam kami. So basically boat satu trip. Nah bro. Satu trip mana dia tak kawal kepala. Satu trip untuk Sahla 110, pergi balik 220. Salah So, mungkin mahal sikit tu. Untuk harga tiket masuk, lepas masuk RM10 warga negara. Student RM5. Student RM5, tunjuk kad student RM5. Tiket memancing untuk mancing kat dalam RM10. Satu rod. Satu rod. Bawa 10 rod kena 100 lah. Bawa 10 100, bawa 11 110. Okay. So mungkin next time nak repeat tak? Boleh repeat tak trip macam ni? Consider tempat lain lah. Sebab dia kena jaga camping kan. Aduh. So kat mana lagi yang best? Kat Penang atau Kedah? Ada tempat hiking macam ni lah, tempat camping yang bukan campsite lah. Tak mau yang ada power plug, ada Kalau boleh facility. nak tak ada line pun. Kalau boleh tak ada line, nak putihkan hubungan dengan city. Apa patah dah? Away from busy city. Yes sir. Smell the forest. Pemeriksaan permit. Hello. Ha? Apa? Ikan. Lalu ya. Lama lah. Duk pi Oh. lah. Tak main dalam lubang ke? Ha? Main lubang. Mengai kat Monkey Beach lah. Camping itu. So kita tutup ekspedisi kita dengan I don't know man. Say your word. ya orange.